hati-hati ya ini. Gimana boleh? Boleh. Boleh gimana boleh ya? Balik. Mungkin tengok ini. Hati-hati ini. Ini okey. Betul. Tolong. Tunggu. Besok. Ini ayahanda. Masa ni tengah main lagi ayahanda. Ni nampak surprise ayahanda. Surprise? Iya ayahanda. Kalau lagi tu main ni bawa ayahanda kita pak orang surprise tu dengan orang gaduh je ni. Asilah lah ayahanda. Dia ayahanda. Mana dia orang surprise? Ni kalau sini betul ayahanda kita tengok orang surprise. Ya Allah, aku nak expect talang naga pada di depan aku nak ulat kau rasa pesel banyak. Orang fikir kami dalam. Jangan ada 17 Pasal apa lagi mula selok pesel sampai ke dalam negeri yang ni. Jadi hak ni beginilah nenek speed bantalan aku. Terima kasih banyak-banyaklah kerana telah memulih kediri kamu dari selok pesel. Mana-mana boleh sampai ke dalam negeri tu. Nasi ambo tidur baik. Habis jom ambo pecah dipukul ibu yang amat kuat. Tak tahu hilang ke mana rakyat Sakar tu dengan pengasuh hamba. Tujuan hamba mari ke dalam negeri ni juga. Membawa sabda titah Raja Sulu untuk mencari tuan betul yang gok terus untuk disembah kepada dia. Sebagai pinangnya dia. Kalau mu nak tahu tuan hamba, tuan puteri Kak Citra tu adalah anak hamba. Kalau gitu biar hamba panggil dia pulanya. Kalau gitu ya ni. Anak saya hamba. Jadi inilah tuan hamba. Atas di nama nenek tengok tuan hamba ni. Ada tubuh langsung badan. Boleh mendalam kalau tuan hamba baliknya di istana hamba dulu. Silalah. Kalau gitu silalah. Biarlah aku nenek spek talang naga. Balas di tempat aku nak bawa balik nenek tu jadi ke istana pulanya. Amba wel ada di dani.
Abay lang sini tempat, kailangan kaya cita di sini. Hindi mo kita kaya sanong lang yan.